الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا أبواب العلم والحكمة وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan tuan-tuan yang sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali mari kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama, iaitu berada dalam majlis ilmu serta majlis yang sangat dikasihi atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita pada malam ini sambungan daripada yang sudah, iaitu 4 pertanyaan yang mesti dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, sama-sama kita baca kitab, kita ajarkan pahala bacaannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli, para sahabat sekeluarganya, pada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, tuan-tuan guru dan seterusnya sekalian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat tajuk ini, tajuk yang mesti kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah pertanyaan yang nak kita jawab itu? Mengikut hadis ini pada Abi Barzah Nadullah Ibni Ubaidin Aslami radhiyallahu an. Apa kata dia Barzah ini? Nabi pernah bersabda, qala maknanya Abi Barzah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa man ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawat At-Tirmizi wa qala hadis hasan dan sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Apa kata dia dalam hadis ini? Dia kata daripada Abi Barzah Nadullah Ibni Ubaidin Aslami radhiyallahu an, kata dia Abi Barzah ini, dia berkata setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum berganjak kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dibangun kita di kiamat nanti, sebelum kita berganjak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, iaitu ditanyakan umurnya, an umrihi fima afnah, kemana kamu gunakan umur kamu yang kamu habiskan, kemana kita gunakan. Kita umur ni tuan-tuan, kita lihat dalam kitab Jam'un Fawaid, umur kita sentiasa dicatat setiap minit ataupun setiap saat kita dicatat. Dan dicatat itu semua ditulis
apa saja kita lakukan. Sama ada kita berangan-angan, sama ada kita dalam majlis ilmu, sama ada kita buat apa yang baik, semuanya ditulis. Dari tulis itu ditanya pula, umur kamu habis ke mana? Kita kata kita habis ke masjid. Nak pergi ke masjid tu ke mana kita gunakan? Kadang-kadang ada kita nak pergi ke masjid, tapi kerana niat kita dah berlainan. Sebab niat ke masjid tu pasal nak bersembah. Niat masjid tu nak jumpa kawan. Niat kita ke masjid tu tujuan kita, kalau kita buat penuri apa-apa orang ambil tahu kisah kita. Kalau niat kita macam itu saja yang kita dapat. Di segi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab niat. Sebab kita apa saja kita buat berpandu pada niat pertama sekali. Sebab itu Nabi bersabda, iaitu innal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amalan kamu tu dengan niat. Dengan perjalanan kita tu, ataupun kita katalah, kenapa nak masjid semayang subuh berjemaah, kenapa yang lain tak nak berjemaah, ataupun kita ada sesuatu. Oh, kita berjemaah sebab nak minum pagi, ada kawan. Kalau niat waktu itu saja, rugi kita. Kita mesti niat pertama sekali kita nakkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita datang ke masjid awal, kita semayang sebelum semayang sunat qabliyah. Qabliyah apa? Qabliyah ni sebelum masuk subuh. Ganjaran kita dapat itu seperti sebanyak kita kata makhluk Allah di langit dan juga di bumi, termasuk pokok, termasuk ikan di laut, semuanya mentasbih kepada kita. Para malaikat mentasbih ni minta ampun ke dosa kepada kita. Lebih baik saya isi dunia. Maknanya dengan isi dunia, dia lebih baik dari kita sembahyang 2 rakaat, iaitu sebelum subuh. Jadi macam mana kita nak buat sebelum subuh? Kita kena buat itulah setengah ulama mengambil subuh ini, dia panjangkan masa dia untuk bagi kemudahan. Kalau di Mekah macam itu juga, di Mekah pada subuh dia bagi setengah jam selepas azan. Bukannya termasuk azan tu setengah jam, mana selepas azan tu setengah jam. Kalau kita azan pukul 6, habis azan pukul 6, setengah jam lepas itu baru dibuatkan, iaitu qomat berjemaah. Saya tengok di Malaysia ni yang ada buat apa itu, masjid iaitu Patih, iaitu di Pangkalan Hulu. Saya tengok tertulis itu selepas subuh dia buat 25 minit. Selepas azan subuh 25 minit. Dan masjid-masjid lain juga dia buat, kebanyakannya yang di Malaysia ni 10 minit termasuk azan. Azan ni kurang-kurangnya dia 4 minit. Ataupun kita tak azan secepat-cepat dia 3 minit. Kalau 3 minit, ada 7 minit lagi kita nak sembahyang sunat, itu sunat qabliyah. Kalau 7 minit, kalau orang datang lewat, tak dapat. Tapi kalau datang cepat, dapat. Kecuali orang yang dapat memahami yang mana wajib, yang mana sunat. Dia ambil yang wajib dia. Wajib berfatihah, wajib. Doa iftitah dia tak baca. Tapi kalau tak iftitah kita tak baca, kita rasa rugi. Ini kita kata untuk mendapat kelebihan. Lepas tu kita buat sembahyang subuh berjemaah pula. Pertama kita dapat 27 kali ganda. Dan yang keduanya subuh berjemaah itu kelebihannya sangat besar. Sebab Nabi bersabda, man shalla fi subhi jama'atin, barang siapa yang solat subuh berjemaah, faka'annama, maka adalah ianya seperti qoma kullu lail, maka seperti dia bangun seluruh malam itu dan tidak dikurangkan pahala. Jadi kita bersubuh jemaah ni, biarlah kita niat macam itu, supaya apa? Supaya kita ni amalan kita dah sikit. Nah, kita bawa tu dapat kita perbanyakkan. Lepas itu perbanyakkan amalan dalam masjid ni banyak tuan-tuan. Pertama, niat iktikaf. Dalam kita bersemayam, niat iktikaf. Dan pahala iktikaf kita dapat. Dan yang keduanya, kita berada di rumah Allah. Lama kita di rumah Allah. Jadi kita bandingkan sehari satu malam, lama di rumah Allah ke lama di rumah kita, ataupun lama di kedai, ataupun lama kerja yang sesia yang kita buat. Kita kena nilai itu. Sebab nilai, sebab benda ni akan ditanya oleh Allah SWT.
an umrihi fima afna. Kemana umur kamu tu kamu habiskan? Masa umur kamu mana kamu gunakan? Betul Allah tanya pula lagi pula, bukan sekedar umur saja. Wa an ilmihi fima amila fi. Dan daripada mana ilmu mendapat itu, ke mana kamu gunakan? Ilmu kita yang ada ni kita guna ke tidak? Kita dah tahu dah semua ini ada kelebihannya. Kita guna ke tidak? Kita tahu semua sunat duha ada kelebihannya. Kita guna ke tidak? Kita semua sunat duha itu. Semayang sunat qabliyah ba'diyahnya ada kelebihannya. Kita guna ke tidak? Kalau kita lihat dalam kitab Jam'u Fawaid berkaitan dengan tentang umur. Sebab orang tanya Nabi, kenapa umur umat kamu ni pendek-pendek? Umat yang dulu banyak panjang. Maka telah berbahas mereka, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, sebab dipendekkan umur umat kamu, supaya umat kamu tak banyak maksiat. Kalau masuk neraka pun cepat keluar. Umat yang dulu-dulu umur daripada panjang, maka panjang masa mereka di soal di akhirat nanti. Jadi umat kamu tak panjang. Tak panjang mana tak banyak kita soalan di sana. Sebab itu kita dapat lihat dari ini, ada orang umurnya panjang. Bila dia panjang tu pasal apa? Dia kata nak beri ruang pada dia supaya dia beribadah, supaya sehingga dia membolehkan dia masuk syurga, supaya dia banyak taubat. Kita inilah kita kurang. Mungkin amalan kita dah kita kurang dan kita tak mengadu kepada Allah, tak mengaku kepada Allah bahawasanya yang kita ni amalan kita dah kurang dan kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam itulah Allah Ta'ala menjadikan qadar baik dan qadar baik ini, mana Allah Ta'ala beri kita baik, Allah Ta'ala beri ruang untuk kita beribadah. Jadi kalau Allah Ta'ala beri ruang kita beribadah, dan sebab itu kita malas nak buat sunat malas, baca Quran malas, majlis pengajian malas. Itu mana Allah saja Allah Ta'ala nak beri supaya tidak ruang dia untuk dia nak masuk surga. Sedangkan ruang masuk surga itu banyak, tapi dia tak nak ambil ruang itu. Jadi bila di akhirat besok dia tanya, Allah Ta'ala tak lagi salah lagi. Tak boleh kita kata sebab umur kita pendek, tak boleh kita nak kata sebab masa kita pendek, tak boleh lagi. Sebab Allah Ta'ala walaupun masa tu pendek, tapi kelebihannya sangat besar. Allah Ta'ala beri. Sebab juga malam itu qadar, mana 1000 bulan ganjaran Allah Ta'ala beri, tapi kita tak ada sungguh-sungguh untuk merebut dari itu qadar tersebut. Lepas itu ditanya lagi, wa an malihi fima aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan ditanya lagi daripada harta yang kamu dapat itu, min aina, daripada mana kamu dapat, aktasabu, daripada mana kamu usahakan, wa fima anfaqahu, dan ke mana kamu gunakan harta yang kamu dapat itu. Dan daripada mana ditanya kita dapat, dan ditanya pula ke mana kita gunakan harta tersebut. Sebab harta tersebut yang Allah Ta'ala beri ini kita kena amalkan. Sebabnya harta itu, rezeki itu Allah Ta'ala beri. Sebab itu orang beriman, dia gunakan harta itu dinafkahkan. Dia buat ibadah, amalan-amalan yang wajib yang bisa kita buat, iaitu Islam yang 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibina, di asal Islam itu atas 5 perkara. Apa dia 5 perkara? An asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertama sekali naklah kita mengucap 25 syahadah. Mengucap 25 syahadah ni bukan sekali saja. Jadi kena hari-hari. Hari-hari kita mengucap 5 syahadah 9 kali. Iaitu dalam waktu sembahyang zuhur 2 kali, waktu asar 2 kali, waktu maghrib 2 kali, waktu isyak 2 kali, waktu subuh sekali. Jadi semuanya 9 kali. 9 kali itu kita kena sentiasa perbaruikan. Kalau tidak kita perbarukan, maka mana mengucap itu tak cukup. Bila tak cukup, setiap yang tak cukup itu semua diberi ganjaran. Kalau cukup kita 9, kita 90 kan dalam pahala. Kalau kita dapat 6 je, 3 tu tak ada, 3 tu diklaim
berdosa. Apa makna berdosa? Makna berdosa ni makna najis. Yang kedua ni berdosa ni laluan atau pelorong untuk ke neraka. Pahala ni pertama sekali membersihkan diri dia dan juga mendorong dia masuk ke syurga dan laluan dia untuk pergi ke syurga. Macam kita lah nak syurga ada laluan dia. Kita pergi neraka ada laluan dia. Sebab itu ada orang dia tamak naik ibadah. Apa juga ibadah baik dia tamak. Kalau di Kelantan tuan-tuan tengok Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, subuh sentiasa ada pengajian. Penuh pengajian. Baik lelaki-lelaki, baik perempuan datang. Tetapi di kebanyakan kita di Perak, pertama yang dapat saya, di Perak pada tempat-tempat yang penuh, seperti di sebelah utara, sebelah Taipei, itu ramai pengajian. Tapi sebelah selatan memang kurang. Tambah di pekan-pekan. Di pekan-pekan pun banyak kurang, tapi di kampung-kampung lagi kurang. Tapi di pekan ni boleh tahan lagi sikit. Ada pengajian, dari sambutan. Tapi kalau di kampung-kampung tuan-tuan, tak ada. Saya pernah tanya kawan saya mengajar di Paris. Dia kata berapa orang dia datang. Dia kata ada dah 5 orang. Kalau 3 orang. Dia macam mana nak buat, dia kata. Macam-macam saya cuba, dia kata. Tapi tak mahu ni. Orang tak mau datang. Berapa sekali datang major. Dia major duk Kuala tu. Dan orang bagi apa? Kadang RM30. Mula-mula tu RM5 dia bagi. Dia minyak pun tak ada. Tapi dia sebab dia tu tak main, dapat dia buat kerjaan, bolehlah tahan sikit. Kalau ada raipung ni, memang kita kata ramai. Tapi ada tempat kurang. Kalau macam kita kata Taman Kerebang Jaya tu, kuliah atau ke murid pun dekat 100 orang lebih. Supaya muridnya dekat 200. Tapi sebab mereka ada yang kerja shift, jadi itu tak dapat nak ramai. Macam Batu Nak kita ramai. Macam apa nama ni? Kerebang Restu. Kerebang Restu ramai. Apa nama ni? Ada tempat-tempat kurang. Kalau kita tengok kampung Tuku Sin, tambahan pun ramai. Ataupun kampung Tuan Masai pun ramai. Sebab apa? Sebab suasana mencari ilmu tu ada. Dengan perempuan, lelaki-lakinya ada dan ada dibuat satu kemudahan pula. Kemudahan pertama sekali, mereka ada tabung pengajian. Tabung pengajian itulah mereka gunakan untuk menarik orang dengan cara makan, minum. Jadi ada tarikan situ. Jadi rupa-rupanya pengajian ni pun kita kena satu tarikan. Kalau dia tarikan memang tak mau. Macam Ulu Cemor. Ulu Cemor ni Masjid Muhsiniyah. Dulu mula-mula saya majuh sana memang sikit orang. 6 orang, 12 orang. Tapi sebab dia ramai tu asli dia ramai. Orang asli, siapa orang asli, setiap kali pengajian adalah 30 orang ataupun 40 orang. Lepas itu bila orang asli tak ada situ, baru nampak orang situ ramai sikit. Tapi tarikan mereka apa? Tarikan mereka selepas pengajian ada makan. Ada makan, ada minum. Makan semua berjemaah. Baik lelaki-lelaki, baik perempuan. Sekarang ni, malah tambah lebih 40 orang yang datang majlis pengajian. Dan berkitab pula. Bila sampai tu, mereka dah ada kitab mereka. Apa saya guru ajar, semua ada kitab. Masjid tu sediakan. Macam kita kata hadis, kitab hadis semua ada. Lepas itu ada nama satu orang, tukang bagi kitab. Orang ni bagi, supaya semua jadi berkitab. Lepas itu mereka dan kira tamak ilmu tu, setiap Ahad subuh, setiap satu subuh mesti ada kuliah. Udah ada kuliah pula, ada kuliah duha pula. Lepas kuliah subuh tu minum, lepas minum dalam sejam tu ada kuliah duha pula. Kuliah duha tu menceritakan kelebihan sembahyang sunat duha dan doa duha. Duha apa tuan-tuan? Orang yang sembahyang sunat duha ni,
Allah Ta'ala memudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan hajat-hajat yang dikenakinya didapat. Dan hajat dia hajat yang baik itu dapat. Hajat yang jahat yang tidak berfaedah tu dia rasa benci. Macam kadang-kadang tempat-tempat ada baik ke tak baik ke sama aja. Itu kelebihan sunat duha. Macam kita lah, kenapalah kita ni malas belajar. Kenapalah kita ni malas sembahyang sunat. Kenapalah kita ni malas mengambil kelebihan-kelebihan. Kita lepas sunat duha. Bila sunat duha itu menarik kepada kita. Menarik kepada kita untuk kita nak buat ibadah. So jugalah kita dalam melakukan, kalau orang tengok kita badan sihat, orang nampak. Dia sebenarnya dia sakit, tapi kita nampak dia sihat. Kesihatan dia yang ada tu dengan sebab apa? Sebab dia sentiasa bila dia mandi, boleh kita mandi, Nabi ajar kita berdoa. Jadi doa dia apa? Allahumma ja'alni bil ma'i. Ya Allah, Tuhan, jadikanlah aku ni dengan air ni hayyal hayyu, iaitu menghidup lagi, menghidupkan. Jadi bila ibadah tu kita rasa nak saja kita buat, tak ada rasa malas. Jadi kita rasa dah tak buat, kita rasa rugi. Ini pun kita boleh dapat. Kalau tidak, itu jadi kita malasu. Malasu lah jangan dalam kitab yang memfaid berat. Sebab Allah Ta'ala tak nak beri dia. Allah Ta'ala macam tak kasih kepada dia. Sebab dia tidak ada minat, dia ada minta. Sebab nak buat baik ni kita kena minta. Nak semayang haji pun kena minta. Sebab itu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wasta'inu sabri wassalam. Mintalah kamu kepada Allah sabar dengan menjaga semayang. Wa innaha, sesungguhnya semayang itu dia adalah kabiratun, sungguhnya berat, illa al-khashin, melainkan orang yang khusyuk. Dia nak semayang itu. Tapi bagi orang yang ni, dia beratlah semayang. Bila nak semayang, nak pergi ke masjid malam, kalau semayang romah tu, mana dia tidak nak menambahkan pahala dia. Dia buat semayang di rumah, semayang dapat pahala di rumah, tapi tak mau menambah. Jadi bila dia akhirat besok, bila tiba-tiba berat sebelah kiri, dia bertanya kenapa buat begitu. Paling kita tak ambil afdal. Sebab itulah ibadah ni tuan-tuan. Jadi afdal, ada tidak afdal. Macam kita musafir. Kita musafir, dua marhalah, mana kita harus buat jamak satu kasar. Mana boleh kita buat, dapat pahala. Tetapi kalau lebih dari 3 marhalah, afdal kita buat jamak satu kasar. Mana lebih afdal. Tapi kalau kita tak belajar macam ni, kita nak buat. Dan niat pun kita tak tahu. Sedangkan niat kita semayang jamak kasar ni, jamak kita bagi 2 pula. Satu jamak takdir, satu jamak takhir. Macam mana kita nak membezakan jamak takdir? Macam mana kita membezakan jamak takhir? Bagaimana niat kita? Kita pun tak heran nak belajar, tak heran nak tanya, tak heran. Mana memang khabar dan qadar memang dia tak nak diberikan kelebihan. Jadi dia harap besok kalau dia mengadu kepada Allah, Allah Ta'ala akan jawab, aku dah beri kelebihan kepada kamu. Contohnya macam kita kelebihan orang untuk ilmu. Seolah-olah dia berada di taman-taman syurga. Tiba dia harap besok kita nak minta taman syurga pun tak dapat. Pasal apa? Allah Ta'ala jawab dia kita, aku dah bagi dah taman syurga di dunia, tapi kamu tak mau. Sebab itu orang yang tak mau ni, kata dia ahli-ahli, kita kata dakwah, jangan paksa dia. Dia tak nak sudah tu. Itu kerugian dia. Tetapi kita sebagai yang tahu ni, kita kena nasihat. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Agama tu kena nasihat. Sebab itulah, kerana itulah kita pada hari Jumaat, wajib kita berkhutbah. Wajib kita dengar. Wajib ni bukan sunat. Bila kita dengar khutbah tu, wajib. Dan hari Jumaat tu ada khutbah tu pun wajib. Kalau semayang lain, tak ada wajib. Semayang raya, tak nak khutbah, tak apa. Semayang gerhana bulan, gerhana matahari, tak nak khutbah pun tak apa. Semayang minta hujan, tak ada khutbah pun tak apa. Tetapi semayang Jumaat yang wajib kita berkhutbah, sebab supaya kita akan dengar nasihat. Dan kita pula pada Jumaat pula, mesti itulah mengatuk mata kita. Kita pula tidak memahami ta'rif mengantuk dan ta'rif tidur. Kalau mengantuk, sah lagi Jumaat kita. Tapi kalau tidak, tak sah.
Tapi aku tarik tidur ni semua orang badan kita ni kendor, anggota ni kendor, mata, telinga, hidung, perut kita dia kendor. Kalau baik tu kalau dia tidur kan, baik disebut kalau kita tidur yang boleh membatalkan air semaya, tidur yang tidak tetap, sebab dia semua kendor. Buat apa pun tak ingat dah. Kalau orang tarik mata dia congkir begitu pun dia tak nampak. Tapi kita cubalah anak kita tidur, kita tarik mata gitu, itu yang dia kamu sedar, tarik mata, dia tak sedar. Itu mana ta'rif ini. Ta'rif mengantuk ni, kita dengar khutbah, tapi kita sungguh-sungguh mata kita, tapi khutbah kita dengar. Walaupun kita tak mengetahui apa tajuk dia sesekali kita faham. Jadi dia nama dia ta'rif mengantuk. Bila ta'rif mengantuk, sah lagi Jumaat kita. Dan bila ta'rif tidur, kita dah tertidur gitu, Jumaat kita tak sah, semayang pun mungkin tak sah sebab kita dah tidur. Sebab pun katalah kita tidur, kita duduk, khutbah duduk macam itu elok. Jaga pun tidur, tapi kalau kita jaga dah begitu, mana kita dah tidak tetap punggungnya, syarat batal iman termasuklah membatalkan ismayah. Lepas itu kita terus ismayah. Jumaat kita lapar. Sebab itu kita malas nak Jumaat. Sebab itu kita malas nak beribadah. Kita lihat berapa banyak orang jauh orang tempat kita. Orang banyak yang malas pergi Jumaat. Orang banyak pergi Jumaat ada, orang lain tak ada. Sedangkan wajib juga. Sunat muakkad kita pergi ke masjid ni. Bukan sunat begitu saja. Sunat muakkad. Mana sunat muakkad yang dituntut. Kalau itu sunat. Sunat apa? Sunat ni barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan tidak diseksa pada meninggalnya. Itu mana sunat. Tetapi lah sunat muakkad yang dituntut kecuali keuzuran. Itu tak dituntut. Bila kita tak pergi ke masjid, dituntut kita pergi masjid kecuali keuzuran. Keuzuran itu dalam kitab fiqh menyebutkan ada 20 perkara keuzuran. Kita tak tahu apa 20 tu. Sebab kita tak belajar. Bila kita tak belajar, nanti dia besok Allah akan tanya kita. Sebab itu ditanya, dia kata, wa an ilmihi fima amila fi. Dan daripada ilmu kamu ada tu, ke mana kamu gunakan? Kamu cari dah ilmu ni. Kalau kita tengok Imam Ghazali ataupun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia lahir dia di Baitul Muqaddis. Sampai dia boleh jalan balik, dia bawa mak dia balik sebab bapa dia meninggal di Baitul Muqaddis. Bila dia balik, duduk di Mekah, dia belajar. Sebab dia orang susah. Dia belajar. Walaupun susah, tak ada duit, tak ada apa, belajar. Bila dia dah belajar, tuan-tuan, sampai umur dia 9 tahun, dia dah hafal Quran tu. Dah khatam Al-Quran, dia dah hafal. Itu dia nak cari lagi ilmu. Sampai umur dia 15 tahun, dia boleh jadi mufti. Mufti di Mekah itu. Apa seorang wujud dia? 15 tahun. Dah pandai. Lepas itu pula, dah lantik orang sebagai ahli pemula petua. Dia pergi belajar lagi pula. Dia belajar ke Madinah. Bukan naik fsikah, bukan jalan kaki. Pergi ke Madinah. Pergi Madinah, perjalanan hampir 1 minggu lebih. Dekat 8 hari, 9 hari di Madinah. Dah sampai Madinah, dia nak belajar pada Imam Malik. Imam Malik orang yang garang. Dulu memang garang. Bila minta belajar ni, kata dia benar tu pada Imam Syafi'i. Dia kata aku katanya, orang lain aku boleh. Tapi nak jumpa yang Malik aku boleh. Bagi kerja berat aku tak apa. Saya akan aku jumpa dia. Mana garang. Maka lepas itu, Imam Syafi'i ni minta juga dia nak belajar sebab dia orang susah. Jadi tiba begitu Imam Malik kata apa? Kalau nak belajar dengan aku, kamu baca kitab Al-Muhtah, Muhtah Al-Tabaini. Kamu baca kitab itu, kamu boleh belajar dengan aku. Dia kata saya dah baca lah kitab itu. Bila dah baca, Imam Malik ni dia nak ngajar. Bila dia nak ngajar begitu, dia tersilap. Tegur ni Imam Malik tu. Maka Imam Malik kata, pasal apa kamu tegur aku mengajar? Aku tahu aku marah. Kata Mas Syafi'i,
Saya dah baca kitab daripada awal sampai akhir dah habis dalam ingatan saya. Bukannya apa itu dalam ingatan dia. Maka Imam Malik sama saya memang betul lah. Memang betul. Tidak Imam Syafi'i pun ditanya, kamu nak berjawab aku mana kitab kamu baik Imam Syafi'i dia ambil tadi, ambil. Ayo dia, ambil dia tulis ke tapak tangan. Tapi bila ditanya, orang lain tak boleh jawab, dia yang boleh jawab. Itu cara untuk mencari ilmu. Dan mencari ilmu ni, talabul ilmi fadilatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu ni wajib atas muslimin lelaki dan juga muslimat perempuan. Bila wajib untuk ilmu tuan-tuan, kalau isteri kita dia keluar rumah kan untuk ilmu, dia tak berdosa. Tapi bila dia keluar rumah pergi ziarah keluarga dia, ziarah bapak dia tak minta izin untuk kita, berdosa. Tapi untuk ilmu ni tak berdosa kalau dia tak minta izin untuk kita pun. Sebab apa? Kelebihannya ilmu sangat kita sangat berguna. Itulah kita kata ditanya ilmu kita, tak ada kita cari ataupun dah kita dapat ke mana kita gunakan. Dan juga harta kita pula min aina tasabahu, di mana kamu usahakan harta kamu yang kamu dapat itu. Harta kita dapat dah halal ke haram ke. Sebab itu kita mengurus apa sekalipun kena ingat. Harta ni kalau kita nak ambil, kita kena ingat, kena umumkan. Sebab itu barang hilang pun, kalau sekupak tak berharga, tak apa, kita boleh masuk tabung masjid. Tapi kalau benda tu berharga, RM10 dia berharga, kena umum pada hari Jumaat. 3 kali Jumaat umum. Bila tak ada siapa pun kita masukkan di dalam tabung masjid untuk kegunaan awam. Mudah-mudahan yang kita tak masjid itu dia dapat pahala. So apa juga lah kita jumpa bang hilang. Jumpa bang hilang, kita kata emas. Tengok emas yang mahal. Kita nak ambil gitu. Kita kan soal dia kelak nanti. Tapi bila kita ambil, kita umum pada masjid. Sampai 3 Jumaat kita umum tak ada siapa. Masukkan pada tabung masjid. Kita tak berdosa, yang hilang tu dapat pahala. Sebab itu Nabi ajar kita, barang kita hilang, kita cari tak jumpa. Naklah kita baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Allah dia datang, pada Allah dia kembali. Lepas itu kita baca, Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah kehilangan aku sebagai sedekah aku. Dan kau bagi lebih baik daripada yang hilang. Sebab itulah kita hilang, kita RM20. Kita minta Allah salah ganti lebih baik daripada itu. Itu Nabi ajar. Tapi kalau kita belajar pun tidak, kita pun tak terheran pun. Sebab itu kita tak dapat kelebihan. Hilang lebu, hilang kita duka cita. Tapi kalau kita dah tahu sikit sebanyak, hilang tu tak ada duka cita bagi kita. Bila kita baca, insya-Allah adalah rezeki yang Tuhan beri. Sebab itulah kita kena tanya. Kalau tidak, kita tak akan dapat tahu. Wa an jismihi fima ablah, dan ditanya tentang badan kamu, jasad kamu tu, di mana kamu binasakan. Badan kita binasakan apa? Kerana bekerja, kerana kita pergi haji, kerana kita semayang, kerana kita nuntut ilmu. Ini semua ditanya oleh Allah SWT. Kita sebab kita pergi ke masjid pun melanggar mati kita. Bila mati, di mana kamu gunakan? Sebab kita pergi masjid. Sebab itu bila kerana kita pergi ke masjid atau kerana kita untuk ilmu, dikira perjalanan kita itu mati syahid dunia. Jika kita dapat ajaran daripada Allah SWT. Tetapi kalau tidak kita gunakan macam itu, jadi rugilah. Kita berjalan seronok-seronok pun melanggar mati. Sebab itu dia ajar dia Rasulullah. Bila nak keluar pada rumah, naklah kau baca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah aliyyil azim. Dia ajar Rasulullah. Lepas itu bila kita jalan, Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia ajar oleh Rasulullah supaya perjalanan kita itu
dalam keadaan kita beriman kepada Allah, kita berserah kepada Allah. Kalau kita mati pun dikira ganjaran daripada Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala dah tentukan keadaan kita begitu. Itulah yang kita kena ingat. Keterangan. Rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan ini mesti dijawab dengan cermat yang baik dan dengan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau mulut kita cuba nak berdusta, maka Allah Ta'ala akan menguncikan dan mempersilakan anggota-anggota lain yang lain pula untuk bercakap. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan bercakap dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukan semasa waktu dunia dahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa Allah Ta'ala berfirman? Pada hari itu kami akan berkata, iaitu atas lidah-lidah mereka, afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bila mereka berdusta, maka kami akan berkata pula dengan tangan mereka itu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka itu akan berkata barang apa yang mereka usahakan. Jadi ini kita takut. Allah Ta'ala tutup segala mulut kita sehingga kita dusta, dan Allah Ta'ala bercakap dengan tangan kita. Ketika itu tuan-tuan, kita terkejut. Kita kata benda tak buat. Tiba tangan berkata buat. Mulut kita cakap tak boleh. Macam mana ketika itu? Macam kita kena seteruk lah. Seteruk. Mulut boleh cakap tak? Mulut ada, tapi tak boleh cakap. Tangan ada, tapi tak boleh bergerak. Kaki ada, tapi kaki tak boleh bergerak. Inilah dalil menunjukkan kita dalam dunia ni di akhirat esok lebih lagi dahsyat seperti itu. Sebab itu kita orang yang bergerak aurat. Macam kita ditanya tentang kerja-kerja kita, umur kita. Ada tak kita usaha memberi isteri-isteri kita supaya berkata yang baik, supaya menutup aurat? Kalau tidak, isteri kita esok akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa tak isteri kamu tak tutup aurat? Isteri lah jawab dengan terus terang. Dia kata celaka ni tak pernah hancur kami pun, tak pernah nasihat kami pun. Ketika itu tak panggil yang lagi dah, tak panggil abang lagi dah, panggil celaka kepada kita. Celaka ni tak pernah hancur kami. Bagi kami makan yang haram, bagi kami minuman yang haram, bagi kami dapat nafkah. Sebab nafkah untuk menjaga kesihatan kita, untuk menjaga kewajipan kita. Bukan nafkah dan bagi makan. Bagi makan yang halal, bagi pakaian untuk aurat. Bila kita beli pakaian yang tidak untuk aurat, kalau ada ngomong tak apa ni, kalau di luar lihat orang lain, tetap kita berdosa. Kenapa doa? Tak kira lah anak imam ke anak ustaz ke, tak kira. Sebab benda tu ditanya, dia tak ada kira kategori tadi. Tetapi Allah Ta'ala bagi ingatan, siapa banyak tanggungjawab, lagi ada banyak soalan-soalan. Sebab itu tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, bila dia dengar saja Rasulullah bersabda begitu, orang yang banyak harta, orang yang banyak isteri, orang yang banyak anak, banyak soalan yang ditanya. Walaupun surga tapi lambat. Tetapi orang yang banyak anak, banyak isteri, banyak pahala yang dia dapat sekiranya dia bertanggungjawab. Kita nak banyak kita sekolahkan mereka, kita didik mereka seperti sembahyang. Semua ada pahala bagi kita berapa. Tapi bila kita tak gunakan, itulah yang menyebabkan kita jadi berdosa. Kalau kita jaga elok, alhamdulillah. Kita jaga isteri, kita bagi isteri makan. Isteri kita makan, kita pahala. Bukan kita bagi isteri makan, tapi itu tidak dikira oleh Allah SWT. Ganjaran kita bagi makan
pada anak, pada siapa. Itu sangat pada isteri kita. Walaupun bukan keluarga kita, pada orang miskin kita bagi, semua lah tak ambil kira. Walaupun kita bagi sikit pun, pada sisi Allah kita dapat banyak. Tetapi kalau kita tak gunakan duit kita ada sedekah, tak ada buat sebagai sedekah ni dua. Satu, sedekah jariah. Apa makna jariah? Pengaliran. Kita bagi ke masjid, saya orang guna masjid tu, kita dapat pahala. Kita bagi orang untuk ilmu, untuk belajar, selagi ilmu yang dia ada tu dia ajar orang lain, rupanya panjanglah kita pahala kita. Kalau tidak, tak ada. Itu mana sebab jariah. Kalau kita bagi orang makan, kalau itu makan, itu habis dia tidak berpanjangan. Macam kita katalah ngaji di masjid ni. Tak ada kitab. Kita belikan kitab. Apa duit kitab? Kita katalah RM5. Kalau 20, tahu RM1. Saya guna kitab itu, kitab yang digunakan. Kita walaupun dah mati, pada kita sentiasa mengalir. Sebab jugalah kita nasihatkan orang. Nasihat, yang penting nasihat. Dia dengar tak dengar, tak apa. Bagi kita nasihat, dikata kita baik-baik, kita puasa cerah. Tapi itu tak apa. Tetapi atas nasihat itu, dia dah tahu, dia tak buat, dia berdosa. Tapi kalau dia dah tahu, dia buat, berpandanganlah pahala yang kita dapat. Sebab itu, untuk ilmu ni, kita kata ujiannya cukup banyak. Ujian dari segi kesihatan, ujian daripada wang ini. Kita tengok dalam WhatsApp tuan. Ada orang tu ingin nak belajar masuk ke sebagai universiti, tapi tak jadi nak belajar, walaupun duit tak ada. Kalau kita tengok dalam WhatsApp tu ada lah, kita tengok nombor akaun dia, kita masuk RM10 tak apa. Jadi dia dapat tu, dia pergi belajar tu, selagi dia beramal tu, kita dapat ganjaran pahala. Kita tak boleh bagi banyak, bagi sikit yang tak bagi. Jadi kalau tidak pun kita buat satu macam plastik macam ni, apa namanya, tekuil macam ni. Kita nak bersedekah, kita masuk dalam tekuil. Walaupun sehari kita masuk 50 sen, ataupun RM1 sehari kita masuk yang tu. Sudah banyak kita hantar mana. Kita nak buat ada satu masjid nak buat. Kita hantar, kita ambil nombor akaun dia, masuk dalam itu. Itu namanya sedekah yang jariah, yang berkekalan, yang sentiasa mengalir. Kalau tidak, tak ada lagi kita dapat. Jadi itu yang penting bagi kita. Dan apa maksud kita kata ayat tadi? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan bercakap-cakaplah dengan kami itu tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu yang telah mereka lakukan, yang mereka lakukan. Nah, sebab itu apa kesalahan kita, hendaklah kita supaya kita bermuhasabah. Sudahkah kita perhitungkan diri kita sebelum perhitungkan di hadapan Allah SWT kelak. Kalau sudah, teruskan. Kalau akan bersyukurlah kita. Kalau belum, buat yang demikian sebelum terlewat. Sebelum kita masuk kubur ni tuan-tuan, kita hitung kita. Sebelum kita dihitung oleh Allah SWT. Kalau kita banyak yang sunat kita buat yang sunat. Kalau yang sedekah kita belum banyak lagi, banyakkan sedekah. Kalau semayang kita masih banyak lagi kita tinggalkan, kita buat. Kalau ikut sakit tuan-tuan, memang tak mampu. Macam saya ikut sakit tak mampu dah nak buat. Bukan sikit sakit. Dengan jantungnya, dengan hati bernanah, dengan apa ni. Tapi tanggungjawab kita dalam Allah tetap mesti kita lakukan. Dan kadang-kadang kita kaji pula, kita rasa tak mampu dah, ataupun nak letak dah jawatan-jawatan ni kalau benda yang ada bermanfaat di akhirat yang kita letak. Jadi usaha kita tu berkekalan, dapat ganjaran kita. Kalau kita letak, kita putus segala ganjaran kita. Jadi waktu kita dah cukup, kita akhiri atas kafarah dan satu Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.